Tuan membuat rahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang barokah ini. Allah Subhanahu wa taala memilih kita di kalangan hamba-Nya untuk menjadi di kalangan yang terbaik. Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul satu tu nanti dia akan auto. Kalau yang ni kena. boleh jadi seribu sekali, ada yang 10 Ni kali, dah ada dapat yang 1000 sekali, ada yang 10 sekali, Kena tawakal ni. ada 10 sekali. Dia ni Apalah. jadi soal. Tapi adalah dari kita ini masa yang kita luangkan untuk Al-Quran. Masa yang kita bagi lepas untuk belajar Al-Quran. Masa yang kita lepaskan untuk kita melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan yang berguna Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan yang dapat oleh syafaat Al-Quran. Syafaat Al-Quran, bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Kami kita orang hidup dengan Al-Quran. Jadi disebut Al-Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Begitu baca Al-Quran. Al-Quran itu disediakan hari kiamat nanti yang akan datang kepada sahabat-sahabatnya. Orang yang hidup dengan Al-Quran ini akan beri syafaat kepada orang yang hidup dengan Al-Quran Karim. Tuan sekalian, dengan Al-Quran ini kita takkan rugi. Jadi Allah takkan yang itu dijawabkan dan tabur orang yang baca Quran, orang yang sembahyang, orang yang sedekah. Tiga golongan ini Allah jamin kita akan rugi. Sentiasa beroleh jalan istimewa. Sekolah tersebut antara amalan-amalan yang sedikit tapi pahala dia besar antaranya dengan Al-Quran. Boleh sikit dia pahala besar. Satu huruf berapa? 10 lebih sebutkan kita mengaji pagi ni pun buat siapa mengaji tak balik kita. Berapa huruf kita baca ada. Betul sekali semua. Siapa boleh cek pahala. Kita sendiri. Kita boleh jadi. Dalam masa yang sedikit dan singkat Allah bagi keistimewaan itu. Jadi hidup kita ni sentiasa kait dengan Al-Quran. Orang membaca, orang belajar, orang mengajar, orang yang menyokong majlis Al-Quran, orang yang bersedekah majlis Al-Quran, orang yang bagi sokongan, orang yang ajak orang kepada Al-Quran, orang belajar ilmu tafsir Quran, belajar fiqh berkaitan dengan Al-Quran. Semua dengan Al-Quran ni, kita sponsor anak-anak belajar Al-Quran dan sebagainya ni, semua itu adalah amalan yang menghasilkan pahala istimewa. Dan pahala tu insya-Allah boleh mengalir sampai kita mati. Bahkan sampai kiamat dah, kita dah mati. Antara kita mati sampai kiamat tu pahala berjalan lagi. Antaranya apa dia? Kita ajar Al-Quran orang. Betul yang dah ramai yang dah pandai-pandai ni jangan tak ngajar. Ada yang tak nak ambil tauliah, tak nak ambil tauliah ketemu kilo tak nak mengajar nanti. Ajar. Itulah pahala tambahan pula. Pahala ekstra bagi orang yang dah ada ilmu. Bila mengajar ni, ilmu tu beranak. Yang diajar mengajar lagi, yang diajar mengajar lagi. Berpanjanganlah. Selagi berjalan, ilmu tu ada orang mengajar. Yang kita salah satu mata rantai yang menyampaikan ilmu Al-Quran itu, kita dah mati sampai kiamat pahala berjalan. Jadi peluang besar dengan Al-Quran. Alhamdulillah Allah pilih kita termasuk dalam perniagaan ini. Tak niat kita bisnes. Bukan nak untung dengan duit, untung dengan pahala. Allah kata yarjuna tijaratan. Tijarah tu berniaga. Tijarah tu berniaga. Dia berniaga dengan Tuhan, berniaga dengan Allah. Itu masuk jual barang tak? Apa yang Allah bagi, apa Allah suruh buat, apa yang Allah jadikan keuntungan, itu yang kita buat. Memang kan untung insya-Allah dunia dan akhirat. Tuan sekalian, saya sebut ni supaya kita sedar. Kadang-kadang kita belajar lama-lama ni, ada masa kita rasa malas. Hari Sabtu yo masjid, hari Sabtu yo tajwid, hari Sabtu yo Quran.
Nak pergi pasar, nak pergi berjalan, nak anak-anak ajar macam-macam kan, cabaran-cabaran kat luar sana, tapi sebut balik benda ni, terbuka mata balik. Insya-Allah. Untung sebenarnya jadi orang Al-Quran ini kuat istiqamah, bahkan tambahkan lagi usaha kita bersama Al-Quran. Tak cukup seminggu sekali ni, cari lagi peluang-peluang. Tak cukup ngaji ramai-ramai ni, nak baca seorang-seorang pula, cari guru baca depan. Macam tu. Sampailah ke liang lah. Baik, kita teruskan telaki Al-Quran. Masa apa kita? 60. Dua awal di atas ni. Tak tahulah mana satu dah, biar je lah. Okey, boleh Muka surat 59, surah Ali Imran, juzuk yang ketiga. Sebelah kanan atas bermula ya ahlal kitab. 60. Wa inna minhum la fariqa. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم
وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه min ada suara besar. Itu suara siapa tu? Suara ha. فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق. Itu kalau qalah apa? Pada haqqa tu. Kalau qalah akbar istilahnya. Iaitu bunyi qalqalahnya ditekan dulu bagi huruf qaf sabdunya, kemudian baru keluar sifat lantunan. Haqqa. Haqqa. Bukan haqqa. Tekan, lepaskan ya. Baik, teruskan. Wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, saya kita baca sehingga akhir juzuk yang ketiga. Tahniah pada tuan-tuan puan sekalian. Istiqamah kita Alhamdulillah dah juzuk 3 dah. Habis juzuk 3. InsyaAllah akan datang masuk juzuk yang keempat. InsyaAllah mudah-mudahan sempat khatam sebelum kita dikhatamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa banyak-banyak dia boleh habis baca, kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala Baik, ada soalan nak tanya. Untuk makluman, salah seorang daripada ahli kita yang hadir hari Sabtu tajwid ni, almarhum Tuan Abdul Sattar bin Mahadi yang telah meninggal dunia pada minggu ini, pada baru-baru ini. Saya pun tak perasan muka yang mana satu, tapi ialah mungkin muka kita kenal, nama tu tak kenal. Jadi sama-samalah kita sedekahkan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kada yang jemaah lelaki kenal.
Kenal. Biasa duduk kat mana? Duduk belah mana? Dalam kelas kita ni duduk mana dia? Ha? Tak dalam kelas kita. Oh sini Tak masalah nama. Yalah tu masalah kita ni. Kita kenal nama ke dalam muka. Tak apalah, insya-Allah mudah-mudahan mendapat syafaat Al-Quran, Allah mudahkan dia. Kalau sampai ke akhir hayat dia masih lagi berusaha untuk menghadiri majlis Al-Quran. Syafaat Al-Quran untuknya insya-Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bolehnya. Baik. InsyaAllah. Bukan tu je, tuan-tuan kena muka saya juga. Elok kan MTech kan? Begitu kenal nama. Tak apalah insyaAllah. Tak kenal nama, kita kenal muka, tak pun Allah kenal antara kita ni. Ada hubungan Al-Quran insyaAllah. Baik, ada soalan tak atas bacaan tadi? Tak ada soalan Pada soalan saya kemudian insyaAllah. Kita teruskan kepada kitab tajwid. Kita sambung lagi muka surat 82. Okey. Muka surat 82 nombor 6 Kita sedang baca hukum-hukum yang terkait dalam bab nun mati dan tanwin. Nun mati tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah bahasa Arab Al-Quran ni akan terbahagi kepada beberapa hukum: izhar, idgham, iqlab dan juga ikhfa. Kan? Jadi hukum-hukum inilah akan berlaku dalam Al-Quran yang menghasilkan cara bacaan dengung atau tak dengung. Jumpanya nun mati, jumpanya tanwin, keputusan kita dua, dengung atau tak dengung sahaja. Tak susah sebenarnya. Baik, kita sedang baca hukum izhar. Kita dah tahu dah izhar halqi nama dia, ada 6 huruf dia. Kenapa namanya izhar halqi? Izhar maksudnya apa? Terang jelas, menunjukkan cara bacaan tak dengung. Halqi, halqum maksudnya apa? Huruf izhar yang 6 tu keluar daripada bahagian kerongkong ini. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Di sini maka digelar izhar halqi. Baik, seterusnya yang ke-6 muka surat 82. Izhar halqi terbahagi kepada 3 martabat berdasarkan makhraj huruf izhar, iaitu a'la, awsat dan juga adna. Ada 3 martabat izhar berdasarkan kedudukan makhraj huruf itu. Yang pertama martabat a'la, martabat tertinggi, iaitu izhar nun sakinah atau tanwin pada hamzah dan ha, kerana makhrajnya di pangkal halqum, iaitu huruf izhar yang paling jauh dari nun sakinah dan tanwin. Maksudnya apa? Martabat ini bergantung kepada kedudukan makhraj huruf itu. A'la ni yang paling jauh, iaitu huruf hamzah dan juga ha. Di mana makhraj dia? Dekat pangkal kerongkong ni. Nun mati kat mana? Hujung lidah. Antara hujung lidah nak sampai ke kerongkong ni, yang pangkal ni jauh. Lalu martabat dia martabat a'la, yang tertinggi, yang paling jauh. Boleh? Yang kedua, martabat awsat, iaitu pertengahan, martabat pertengahan, iaitu izhar nun sakinah tanwin pada ain dan juga ha, kerana makhrajnya di tengah halqum, dekat sikit. Hamzah ha bawah sekali, ain ha di pertengahan, maka dia dah makin hampir kepada makhraj nun mati, maka digelarkan martabat dia awsat, pertengahan. Yang ketiga martabat adna, yang paling rendah, martabat terendah, iaitu izhar nun sakinah tanwin pada ghain dan juga kha. Ghain kha makhraj di hujung halqum, atas sekali, hujung sekali, makin dekat atau paling dekat dengan nun mati punya makhraj, iaitu huruf izhar yang paling dekat dengan nun sakinah tanwin. Maka martabatnya martabat adna.
Okay, ini hanyalah segi ilmu tajwidnya, segi teorinya. Adapun bacaannya sama sahaja. Kita menjelaskan bunyi nun mati dan tanwin. Lepas tu ain ke, lepas dia hamzah ke, lepas dia kha ke, bunyi dia sama sahajalah. Baik. Kita teruskan lagi. Contoh-contoh izhar halqi. Baik, ikut saya baca ya. Yang pertama, wa tanhituna min hakimin aliman hakima. Sama je. Jangan dipanjangkan, jangan dilantunkan. Itu semua kesalahan yang kita dah bincang pada pertemuan yang lepas Seterusnya bertemu dengan kha pula. Wal munkhaniqatu faman khafa latifan khabira. Mana izhar dia? Pada fan kha, tanwin bertemu dengan kha. Seterusnya yang ketiga, bertemu dengan ain. An'amta min man amila sami'an alima. Nun mati tanwin bertemu dengan ghain. Fasayunghiduna min ghammin afuwan ghafura. Baik, yang kelima bertemu dengan ha. Yanhauna min hadin fariqan hada wa yan'auna. Bertemu dengan apa? Hamzah. Man amana azaban alima. Okey, itulah bunyi dia sama saja. Yang kita jelaskan apa? Bunyi nun mati dia. Jelas saja nun mati, terus beralih kepada baris yang berikutnya, tanpa dipanjangkan, tanpa didengungkan, tanpa dikolkolahkan, tanpa. Semua jelas nun mati ya. Ada soalan tentang izhar? Okey, tak ada. Kita teruskan idgham. Bagi yang tak ada buku lagi, kita dah ada buku yang di order dah sampai. Siapa yang ada order ke ataupun tak order tapi nak beli, boleh selepas ni jumpa dengan Ustazah Salmiah yang dekat depan. Boleh Baik, kita teruskan idgham pula. Hukum yang kedua selesai izhar, kita masuk hukum idgham. Makna idgham pada bahasa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Bila kata makna bahasa ni, makna secara umum. Idgham artinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Pada istilah itu maknanya apa? Idgham makna dalam ilmu tajwid. Baru fokus pada tajwid belajar ni ya. Makna istilah memasukkan huruf sukun, iaitu huruf yang tidak berbaris atau huruf yang mati itu, ke dalam huruf yang berbaris, seolah-olah menjadi satu huruf yang bertasydid. Memasukkan satu huruf ke dalam huruf, itu idgham dalam ilmu tajwid. Contohnya apa? Kita perlu pen besar sebab jarak yang agak jauh. Sebenarnya ke belakang boleh satu baris lagi kan, nanti duduk dengan yang di kursi boleh satu baris lagi. Bagi yang jauh-jauh saya nampak boleh masuk nanti ke sini ya. Okey, baik. Maksud idgham, dia kata masuk huruf kepada huruf. Contohnya
Ini macam idgham. Nun mati masuk pada ya. Bunyi macam mana? Bunyi dia akan ada bunyi ya. Maiya. Maiya. Jadi bunyi nun mati ni dia dah masuk kepada ya. Itu maksud idgham. Kalau kita baca man yaqul, itu tak masuk. Itu tak idgham. Man, bunyi nun mati ya. Salah. Dia mesti apa? Nun ni masuk pada ya. Itu maksud idgham. Bunyi dia mai. Mai. Tinggal lagi dengung tu nanti kita bincang macam mana. Contoh lain. Nak bagi nampak ni maksud idgham nanti kita bincang lagi hukum ni. I. Nun mati idgham pada waw. Macam mana bunyi dia? Kalau bunyi min itu nun mati. Bunyi wa itu waw. Jadi masukkan nun mati pada waw, bunyi dia miu. Miu. Nampak tak? Miu. Apa tak kita muncung gitu tu? Sebab waw tu pun perlukan muncung, perlukan apa? Muncung yang berlubang di hujung dia. Itu makhraj waw kan? Maka kita baca dengan miu wa miu. Lalu nun ni dah masuk pada waw. Jelas tak masuk idgham ni? Last yang terakhir. Tengok kat sini. Mana dia? Sini. Nun masuk pada ra. Nun idgham pada ra. Bunyi dia mirra. Mir. Terus masuk pada ra. Mir. Nun ni tidak ada lagi. Dah masuk pada ra. Okey. Jadi nama idgham ni akan terpakai nanti pada hukum yang berikutnya nanti. Jadi kita kena faham dulu idgham ni ialah masukkan huruf kepada huruf. Boleh nanti kita akan belajar lagi ada ta masuk pada tola. Itu nanti idghamnya. Tapi istilah idgham tu makna dia sama. Satu huruf yang sukun masuk pada huruf yang berbaris selepas dia, dimasukkan. Itu idgham. Kalau izhar lagi itu masuk tak? Izhar tak masuk. Satu-satu sebut bunyi man beza man satu satu putus, itu izhar. Idgham dia masuk. Nanti ikhfa dia sembunyi ya. Sembunyi ya. Masuk lain, sembunyi lain. Itu dalam bab ni juga nanti kita jumpa. Tapi mati idgham ni apa dia? Memasukkan huruf yang sukun pada huruf yang berbaris. Fokus kita bila idgham yang ini ialah nun mati tanwin masuk pada huruf-huruf idgham. Okey, kita teruskan lagi. Apabila nun sakinah atau tanwin, itu nun mati atau tanwin. Apabila nun mati atau tanwin, itu dia buat sabun apa lah, banyak nak padam kan. Dia kecil tak nampak. Tak apalah. Bila nun mati atau tanwin, ingat bila idgham nun mati dia tak ada ini bab dhabt. Bab tanda bacaan. Kalau yang kita baca izhar itu nun mati dia mesti ada tanda mati kan. Kalau tanwin dia mesti apa? Kalau izhar nun mati ada tanda, tanwin dia sama selari. Macam tu. Ini untuk hukum izhar. Kalau jumpa tanda ni janganlah dengung. Walaupun tak ingat huruf-huruf izhar, hamzah, ha, ain, hamzah, kha, ghain, bertukar-tukar. Oh ya. Okey, bagus. Ramai tu guru. Okey, 69. Jumpa tanda ni tak ada. Walaupun tak ingat 6 huruf tu, tengok tanda dah tahu dah. Takkan tengok tak boleh.
Tapi kalau jumpa tanda macam ni, nun mati tak ada tanda, tanin tanwin dia tak selari macam tu. Beza tak dengan yang ini? Kalau yang ini dia sama, dia di bawah. Yang ini dia lari sikit, atas ke sana sikit, bawah ke sini sikit. Okey, bagi bawah dia pun sama begitu juga, bagi depan dia kalau jumpa tanda macam ni, majoritinya dengung. Kecuali sedikit dia tak dengung. Kejap kita belajar. Okey, jumpa tanda macam ni dengung, ni tak dengung. Ini untuk kita kenal cara baca berdasarkan tanda bacaan dia. Baik, idgham pakai tanda yang ini sebab dia akan masukkan huruf itu pada huruf yang selepas dia. Nun mati tak letak tanda sebab apa? Sebab nun mati ni nanti nak masuk pada huruf selepas. Sebab tu dia tak ada tanda. Kalau izhar tadi ada tanda sebab apa? Kita nak baca dia, maka dia mesti ada tanda mati, maka tak boleh dengung. Yang ini tak ada tanda, semua nak dengungkan kejap lagi, maka dia tak ada tanda. Okey. Apabila nun sakinah tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, maka wajib diidghamkan. Mesti baca idgham. Huruf idgham ada 6, iaitu ra, lam, mim, nun, waw, ya. Terhimpun dalam kata yarmuluna. Ini dalam kata untuk kita kenal huruf idgham, muluna. Berapa huruf? Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Yarmuluna. Jadi huruf ni kita bagi berdua pula. Okey, tengok seterusnya. Secara umumnya idgham terbahagi berdua bahagian, iaitu bila gunnah dan bi gunnah. Ada berbagai istilah bila gunnah dan bi gunnah. Dia ada idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Kita biasa dengar ma'al gunnah ni. Apa idgham apa lagi? Asalkan dengunglah. Yang kedua, idgham bila gunnah. Atau idgham bi ghairi al-gunnah. Apa-apalah. Tapi biasa kita sebut idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah ni maksudnya idgham bi ni maksudnya dengan. Bi ni dengan. Gunnah arti dengung. Dia masukkan bunyi nun mati tanwin tu ke dalam huruf idgham beserta dengan dengung. Bila kata ada dengung tu maksudnya apa? Kena baca panjang sikit. Tempoh dengung tu kena jelaskan dengung. Boleh? Idgham ma'al gunnah, ma'ani artinya bersama dengung. Jadi maknanya sama sahajalah. Idgham dengan dengung, idgham bersama dengung. Yang penting poinnya apa? Masuk tu mesti ada dengung, dengung mesti ada tempohnya. Sekarang yang ini pula, idgham bila gunnah, masuk bi ni dengan tadi kan? La, tidak. Dengan tidak dengung. Bi ghairi gunnah sama juga, bi ghairi dengan tanpa dengung. Selain dengung. Artinya tak dengung lah. Yang ini tak dengung. Yang sana dengung. Boleh? Okey, kita tulis sikit. Ini dengung, yang ini tak dengung. Okey, kita baca lagi. Yang pertama, idgham bila gunnah, iaitu idgham tanpa dengung. Huruf idgham bila gunnah ada dua, ra dan lam.
yang terhimpun dalam kalimah ralla. Idgham bila gunnah juga dikenali sebagai idgham bi ghairi gunnah. Contohnya mir rabbihim min ladunhu. Jadi untuk idgham yang tak dengung ni ialah apa dia? Huruf dia dua sahaja, ra atau lam. Dua ni saja huruf dia. Maksudnya apabila nun mati atau tanwin ni jumpa dengan ra dan lam selepas dia, hukumnya adalah idgham bila gunnah. Dengung tak? Tak dengung. Contohnya apa dalam buku kita tu? Mir rabbihim. Rabbihim. Ni nun mati bertemu dengan apa? Ra. Bacaan dia mirra. Mirra. Panjang tak? Tak panjang Kita perlu apa? Jelaskan yang nun ni masuk pada ra. Bunyi ra ni kena jelas. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Kalau lam macam dalam buku kita tu, min ladunhu. Min ladunhu. Milla. Jangan dipanjangkan. Min ladun. Itu salah. Yang betul milla. Min ladunhu. Begitu sahaja, tanpa dipanjangkan. Okey, ini namanya idgham bila gunnah. Okey, tengok pula yang seterusnya, yang kedua, idgham bi gunnah pula. Idgham bi gunnah, idgham dengan dengung. Huruf idgham bi gunnah ada 4, mim, nun, waw, ya, terhimpun dalam rangkaian kata yuminu atau kalimah yanmu. Huruf 4, ya, waw, mim, nun, ya, waw, mim dan juga nun. 4 huruf. Bila nun mati jumpa ya, idgham ma'al gunnah. Tanwin bagi dua atas jumpa waw, idgham ma'al gunnah. Tanwin bagi depan jumpa nun, idgham ma'al gunnah. Jadi mana-manalah antara nun mati tanwin jumpa dengan huruf 4 ni, hukum dia idgham ma'al gunnah. Kalau jumpa mesti dia dengung. Tengok contoh yang pertama tu, miwal. Contoh dia apa? Miwal. Mana dia? Ni nun mati jumpa dengan waw ini. Maka perlu baca dengan apa? Bunyi macam mana? Miwal. Tempoh dia. Pertama kita masukkan dulu miw. Bila miw tu dah idgham dah. Bila kata ma'al gunnah ni kita panjangkan. Miwal. Miwal. Lepas kita idgham, kita panjangkan untuk gunnah, untuk dengung dia. Sebab idgham ma'al gunnah ni ramai orang baca idgham tapi tak dengung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Betul tak idgham ma'al gunnah dia? Nampak tak ayat tu? Tak nampak tapi hafal. Betul tak? Kau nampak mana boleh tulis. Faman ya'mal, mai itu ada dia dengung. Kalau baca faman ya'mal tu tak dengung. Mai idgham tak? Idghamnya ada. Sebut dibaca mai. Tak apa, saya tolong yang tak nampak. Saya tulis. Tengok sini. Nun bertemu dengan ya. Bila dia baca faman ya'mal, ada idgham tak? Ada. Sebab dia baca mai. Bila mai, nun tu dah masuk pada ya. Kalau dia baca faman ya'mal, itu tak ada idgham.
Faman ya'mal itu salah. Bila famai dah ada apa? Idgham. Dah masuk dah nun tu pada ya, mai dah bunyi dah. Tapi silap apa? Dengung pula tak ada. Dia baca famai ya'mal. Famai ya tu tak dengung. Yang betul famai ya'mal wa man ya'mal, itu yang tempok saya tadi. Khairan yarah. Dah besar dah apa ni? Tengok ya. Khairan yarahu. Mana dia? Ni, tanwin jumpa dengan ya. Tanwin jumpa dengan ya. Dia baca khairan yarah. Khairan yarah. Idgham tak? Idgham. Sebab dia baca rai. Bila rai ni tanwin dah masuk pada ya, dah bunyi rai. Ya dah tu. Kalau dia baca khairan yarah, tu tak masuk langsung. Tu salah. Khairai dah ada idgham. Salah dia apa? Tak dengung. Dia baca khairai yarah. Salah. Yang betul khairai yarah. Khairai yarah raya. Barulah ada dengung. Barulah betul idgham bi gunnah atau ma'al gunnah. Kesimpulan dia, jangan baca faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu salah. Yang betul faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Macam tu. Masa khatam Quran ramai-ramai hari tu pun ramai baca dengan langgar. Idghamnya ada, dengungnya tak ada. Tu tak cermat. Tak cermat dalam bacaan. Okey, saya padam balik. Ya. Siapa yang tanya tu? Ayat ini. Okey. Macam mana boleh buat ayat tu? Bila tak dengung tu kuranglah pahala bacaan. Kurang pahala bacaan. Sebab ini bacaan yang sunat dalam solat. Yang sunat ni buat berpahala, tinggalkan tak dapat apa-apa. Yang sunat kita buat dapat pahala, mengikut kesempurnaan pula. Lagi elok sempurna, lagi baik tinggi kualitinya, maka tinggilah pahalanya. Tapi kalau rendah kualitinya, berpahala juga, tapi kurang. Orang belajar lesen L. Tu lesen L. Dia salah, dia betul. Orang lain salah pun dia betul. Dia sentiasa betul bagi orang belajar. Maksudnya apa? Walaupun salah baca, pahala tak? Tetap pahala jalan. Jangan risau. Semua kita belajar. Sebab belajar tu wajib. Belajar tu wajib. Bila wajib belajar, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bantu kita. Bila Allah kata wajib belajar, orang yang belajar ni bila buat salah, Allah ampunkan. Tak dikira kesalahan. Jadi alhamdulillah lah Allah wajibkan kita belajar. Daripada Allah tak wajib kita belajar, tapi bila salah berdosa, maka kita tak ada jalan nak lepas keluar daripada kesalahan kita tak sengajakan itu. Maka hikmah belajar ni sangat besar. Sebab tu beruntung kita belajar ni. Semua saya bagi lesen L. Kalau tak belajar, kita menanggung sendiri kesalahan yang kita buat itu. Taklah kira berdosa, tapi kita bertanggungjawab. Sebab baca Quran ni, baca Quran bertajwid ni, hukum ni fardu ain, wajib. Setiap orang belajar ke tak belajar ke mesti baca bertajwid. Sedangkan belajar tajwid ni fardu kifayah aja. Orang dah buat, kita tak payah. Orang macam tu. Fardu kifayah ni setiap orang berusaha untuk buat, dia fardu. Tetapi sekiranya kita berkeuzuran,
Kita tak pergi belajar ada uzur, kita sakit ke apa ke, kita ada urusan yang kita uzur, kita taklah berdosa. Sebab apa? Dah ada orang lain yang pergi belajar Al-Quran. Itu maksud dia. Boleh jadi kelas sembahyang tadi itulah. Ya. Khafi. Kalau hukum dengung tak dengung ni adalah kesalahan yang tersembunyi. Baca Quran ni dua kesalahan. Satu namanya kesalahan yang jali, yang nyata, yang besar. Yang kedua, khafi, yang tersembunyi. Lahnul jali ni semua orang akan tahu itu salah. Dia tukar baris. Orang baca faman ya'mal, dia baca fami yu'mal. Budak kecil pun tahu apa ini salah baca. Itu kesalahan yang nyata. Tapi yang khafi ni ialah kesalahan tersembunyi. Hanya orang yang berkeahlian, yang belajar ilmu ni tahu. Tak dengung, tak cukup dengung, tak sempurna dengung. Itu. Artinya yang khafi ni orang tertentu sahaja yang perasan tu salah. Maka ini adalah kesalahan khafi. Walaupun khafi tersembunyi, bila dah banyak sembunyi macam mana? Faham tak? Yang khafi ni kalau sikit okey lah. Tapi bila dah banyak sangat, setiap kali dengung memang salah, bacaan jadi hilang keindahan bacaan Al-Quran. Jadi jangan memperkecilkan benda yang kecil-kecil. Kecil bila banyak, terang jelas. Dan akhirnya bacaan tu tak stabil nanti. Dengung ni membantu kita untuk apa? Memudahkan kita baca Quran. Bila ada dengung, mata kita boleh berehat sekejap, mulut kita boleh susun balik nak menyebut tu. Bayangkan kalau tak dengung, tak ada, mat tak ada. Semua satu bagi satu je. Hara kita baca. Sebab tak ada tempoh untuk kita nak apa? Nak berehat, nak menyusun, tak ada. Bila ada ni, satu anugerah Tuhan juga dalam bacaan Al-Quran untuk mudah kita baca Quran. Jadi yang kita belajar ni sebenarnya ni untuk nak mudahkan kita baca, bukan menyusahkan. Ada orang kata banyak nak idgham lah, izhar lah, iqlab, menyusahkan semua ni. Tak, ini nak memudahkan kita baca. Kalau tak kenal baca macam mana? Betul ragu baca habis salahnya. Ya. Okey, bila macam ni idgham ma'al gunnah, dengungnya tu ada dua kedudukan. Satu, dia akan berada di pertengahan. Ada suara hidung dan ada suara mulut. Idgham. Yang ini nanti kita belajar lagi. Ini namanya idgham naqis. Apa nanti belajar kemudian insya-Allah jumpa lagi. Cara mendengungkan tu ada yang masuk, dia tu masuk sempurna, sepenuhnya. Ada yang masuk kurang, tak sempurna. Kita belajar nanti insya-Allah. Yang ini kita ambil dulu, kita kenal yang dengung dulu. Okey. Baik, bila nun mati tanwin jumpa dengan salah satu huruf ini, idgham ma'al gunnah, hukum dia dengung. Ada soalan? Kalau imam baca tak bertajwid, macam mana nak buat ustaz? Saya pun tak boleh tolong. Sebab urusan imam ni, sebelum dia nak imam tu, proses lantikkan dia tu, dan ilmu dia sendiri pula macam mana. Sebab tu nak imam ni bukan mudah. Nampak saya dah tobal, syok depan sekali. Jangan main, tanggungjawab besar. Terutama dalam bab bacaan Al-Quran lah. Ya ummal qaum, Nabi kata aqra'uhum li kitabillah. Orang nak jadi imam satu kaum tu orang yang paling baik bacaan Al-Quran. Jadi kalau imam masalah bacaan, salurkanlah dia datang kuasa, minta tolong buat surat sikit ke, cadangan ke, apa ke. Jadi gunakan saluran yang terhormat. Yang lepas semua jumpa pula, apa ni imam? Itu tak tepat, tidak ada adab. Saluran. Gunalah orang yang sesuai untuk menegur. Kita rasa aku ni orang biasa, tak sesuai tegur, minta ustaz ke siapa yang boleh cakap, ataupun jawatan kuasa masjid atau pengurusi masjid. Dialah yang melantik imam tu, dia bertanggungjawab juga. Jadi pengurusi pun jangan main-main. Apa yang berlaku dalam masjid, tanggungjawab dia.
tentang solatnya, tentang bacaan, tentang apa. Dia ada saham sebab dia yang melantik, dia yang nak imam tu sebagainya lah. Begitulah keadaan dia. Panjang ceritanya, itulah. Kalau bab Quran ni dia tak boleh direct gitu, dia kena imam kena belajar balik, kena semak bacaan balik, kena dia ada proses untuk dapatkan bacaan yang baik. Okey, jangan tanya lagi. Nak habis sikit lagi. Okey, kita habiskan ni idgham bil gunnah. Okey. Contohnya kat situ lah Baik. Ikut saya baca untuk dua contoh tu dulu. Kita baca contoh idgham bila gunnah dulu. Ikut saya baca mir rabbihim mir rabbihim min ladunhu. Jadi milla idgham bila gunnah. Masuk nun pada lam tapi tak ada nun. Baik, yang bawah tu pula. Miwal wa yatiman wa asira. Tengok, yatiman wa man. Ada suara mulut, ada suara hidung untuk mendengungkan dia. Boleh? Baik, seterusnya. Man ya'mal hisaban yasira. Hisaban yasira. Itu dia. Itu contoh-contoh bacaan idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Ya. Okey. Soalan bagus sebenarnya. Kadar dengung ni, kalau buku tajuk biasa atau biasa kita ikut standard, dia kata 2 harakat dengung. Betul tak? 2 harakat dengung. Saya dengar huraian daripada almarhum Ustaz Abdul Rahim, pakar Al-Quran. Banyak buku-buku dia keluar pensyarah UIA. Banyak buku dia keluarkan. Saya pun ada sebagian ngajar buku dia jugalah. Dia menghuraikan tentang dengung. Dia kata dengung ni sebenarnya tak boleh kata 2 harakat. Kepandangan dia lah. Ada sebagian kata 2 harakat. Dengung ni secukup rasa. Cukup rasa tu yang payah tu. Dia kata tempoh dia tu, dia kata betul, dengung ni bergantung kepada cara bacaan kita sebenarnya. Ada cepat, ada perlahan, tempohnya tu. Jadi dia masuk dalam bacaan tu, dia kata cukup rasa. Contoh kalau dengung nun sabdu, mim sabdu, itu biasanya dengung dia lebih. Itu yang dia kata 3 harakat. Nun sabdu, mim sabdu. Sampai 3 dia kata. Inna anzalna. Yang inna nun sabdu tu. Jadi inna kan panjang dengung tu bunyi. Tiba-tiba anzal, pendeklah sikit. Perasan tak? Kan? Jadi dia kata istilah tempoh dengung, dia kata jawapan yang tepat ialah pergilah talaqi musyafa'ah. Itu akan dapat tempoh yang sebenar. Tapi kalau ikut tajwid yang biasa ni, untuk mudah kita belajar, kita kata tempohnya 2 harakat, artinya ada tempoh panjang lah sedikit. Sebab kalau tengok faman ya'mal mithqala dzar, faman ya'mal mithqala qa tu 2 harakat juga. Tapi yang main ni pun 2 harakat juga kita kata. Tapi tempoh sama tak? Macam tak sama kan? Faman ya'mal mithqala dzar, sama tak mai dengan qa tadi? Tak sama. Bunyi mai tu lebih dengung lebih panjang banding dengan qala. Itu yang dihuraikan panjang cerita dia lah. Jadi dengar balik betul juga cakap Tuan Guru ni. Tapi sebagai panduan untuk kita yang belajar Quran, kalau orang tanya berapa harakat, jawab 2 je lah. Ya, sebenarnya 6 harakat pula. Famai
ya'mal. Oh, inilah panjang tangan. Jadi tempoh dia tu dalam kadar 2 harakat, cuma 3 lebih sikit apa semua tu bergantung kepada bacaan kita. Yang penting apa? Bila baca Quran, yang dengung jelas dengungnya, yang tak dengung jelas tak dengungnya. Itu yang penting. Di situ akan nampak kemahiran bacaan Al-Quran kita. Dan yang kedua, kena konsisten. Setiap dengung tu dengung, yang tak dengung tak dengung. Jangan pula yang dengung tu ada 4-5. 2 awal dengung, 2 tengah tak dengung, 2 akhir dengung balik. Hukum yang sama. Itu tak konsisten. Itu pun tak boleh pakai juga. Jadi penting perkara itu. Konsisten tak konsisten bergantung pada kemahiran bacaan Al-Quran kita pula. Boleh tuan-tuan? Nampak macam senang, tapi sebenarnya senang ni lah yang banyak salah baca dan tak konsisten. Tunjuk tahu hukum ini idgham al-gunnah ni bila baca idgham bila gunnah jadi. Ini idgham bila gunnah, baca idgham al-gunnah. Kemahiran pula dalam bacaan Al-Quran. Jadi tajwid ni sebenarnya apa? Muqaddimah, pintu masuk kepada Al-Quran. Lepas ni yang penting apa? Baca. Tajwid penting tak? Penting. Untuk apa? Nak jaga bacaan Quran kita, jangan lari tune. Jangan lari. Sebab tajwid kita belajar, nanti baca Quran berpuluh tahun, mengajar puluh tahun. Masa kita baca, masa kita ngajar, kita belajar ni, kita akan jumpa lagi macam-macam apa ni. Ramadan ni lah, tengoklah nanti Ramadan ni. Siapa rajin tadarus tu? Duduk pun tadarus tu, macam-macam bunyi ada. Yang paling takut bila orang tu betul baca tapi tak ada ilmu tajwid. Dia betul baca dah, tapi dia tak ada ilmu tajwid. Dalam kumpulan dia itu termasuk ustaz yang dekat situ salah baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas sirat, dibaca. Nu ihdina. 10 orang termasuk ustaz kata baca nu ihdina. Tapi dia ngaji belajar nuhdina. Nasta'inu dina. Tapi dia 9-10 orang termasuk ustaz baca nu ihdina. Aku salah agaknya. Betul tak? Sebab apa? Tak ada ilmu. Bila ada ilmu, oh ini hamzah wasal, dia memang takkan berbunyi. Bila kita sambungkan dengan nu, dia kena baca huruf selepas dia. Hamzah wasal tak ada bunyi. Itu kaedah dia dalam ilmu sini-sini. Barulah kita boleh mempertahankan bacaan Quran. Dan kita sendiri pun ada apa? Ada tapisan. Bila bacaan tak betul sampai, kita tapi dah yang betul dia masuk sebab ada ilmu. Begitulah pentingnya belajar tajwid, dia menjaga bacaan Quran kita. Okey, jadi saya rasa cukup dulu untuk hari ini. InsyaAllah akan datang kita bincang pula sebab-sebab idgham. Okey, bagi yang malas fikir banyak, fikir yang senang-senang saja. Nun mati tanwin jumpa dengan huruf ya wa mim nun, idgham ma'al gunnah dengung. Nun mati tanwin jumpa dengan ra lam tak dengung. Kalau lagi malas nun tak ada tanda jumpa ni dengung. Kecuali lepas itu ada lam dan ra tu tak dengung. Kalau lagi malas, oh ya lah. Tak ada kata apa dah. Kalau lagi malas ngaji. Lagi malas dia tak nak belajar ni, tapi kena rajin belajar talaqi musyafahah Quran. Dia kena rajin baca depan guru. Nanti automatik dia boleh dapat dalam bacaan walaupun tak kenal hukum. Orang dulu ngaji atau tu orang kita ngaji betul dia baca. Tanya hukum tu, tidak lah. Ni hukum apa ni wan? Entah lawan lu ngaji yo. Atuk lu ajar baca yo. Dia baca. Betul. Hukum tak tahu. Macam tu lah. Tapi kita kalau boleh nak dua-dua. Baca dengan baik, hukum kita kenal, kita boleh sebarkan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Jumpa insya-Allah pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.